Penghulu Majlis yang juga merupakan naib yang Ketua PAS Batu, yang saya hormati kawan saya dan juga merupakan pengasas PAS Kawasan Batu, Ustaz Suki Ladir, yang Ketua PAS Batu, Cikgu Ustaz Surin, ini penceramah-penceramah yang Tuan kami yang begitu lantang, Cikgu Hupang, Cikgu Double RM. Tadi perkenalkan kataan Double RM, yaitu Rosmah Mansur dan Negeri Malaysia. Dan juga penceramah sebutan kita pada malam ini yang mau kita maklumkan, penyanyi Dayang Kuintan. Saya tak bagi satu tepuk tangan kepada dia. Ini pertama kali beliau menyertai ceramah. Ini ceramah pertama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam reformasi. Salam satu Malaysia. Saya nak cek memang ada UMNO tadi tidak. Jadi tak ada orang jawab mana tak ada UMNO lah. Ada betul lah. Saya berceramah kali terakhir saya berceramah di sini 4 tahun lepas. Dah lama dah saya ceramah ni. Dan saya berharap malam ini juga ialah malam terakhir saya ceramah di sini. Mana boleh? Boleh. Lepas ni saya nak ceramah di Putrajaya, di PWTC, di kementerian-kementerian, di luar negara, di kedutaan Malaysia di London, di Washington. Kita tak ceramah ni lah. Ini datang saya sekarang boleh lah. Saya nak ceritakan sedikit tentang yang lain sikit lah ya, sebab saya ni pelukis kartun. Jadi jangan ceramah terlalu banyak sangat ya, jadi saya nak cerita sikit kartun tentang mungkin cerita-cerita mengenai kartun ya. Saya baru balik selama tahun lepas hingga bulan 2 tahun ini saya tak datang sini itu ada sebabnya. Iaitu saya 5 bulan di luar negara. Iaitu 3 bulan di Spanyol. Lepas tu saya di England. Orang kata rakyat ni yang hebat juga tu. Bukan apa tu nak pergi tengok kedutaan di sana tu. Nak tengok tempat saja, tempat ceramah. Okey, saya tentang tahu lukisan kartun saya ni. Pernah tengok tak? Benar dah. Pernah tengok lah, mesti dah pernah tengok lah kan lukisan kartun saya ni. Saya banyak sekarang ni lukis rambut. Lukis rambut banyak lah ya. Rambut apa? Rosmah ya. Rambut Rosmah. Sebab ada sebabnya saya lukis Rosmah ni. Ini bukan pilihan saya, tapi saya terpaksa lukis. Sebab di putusan Malaysia ada satu arahan daripada orang-orang atas. Jadi kartunis utusan Malaysia bagi tahu saya. Kartunis utusan Malaysia perlu Pakatan Rakyat bagi tahu saya. Dia ada perlu Pakatan Rakyat dalam sana tu. Adalah lebih kurang 99.99% kartunis Malaysia perlu Pakatan Rakyat. Adalah 1% yang tak cukup akal tu masih lagi sokong UMNO. Dia orang bagi tahu saya ada arahan di sana bahawa kartunis di sana tidak, kartunis di utusan tidak boleh melukis muka Rosmah. Jadi dia datang bagi tahu saya. Jadi saya ni pula ada satu perangai yang mana dilarang utusan. Yang itulah saya buat. Karena itulah saya banyak lukis muka Rosmah. Itulah sebabnya. Jadi kita tengok saya sebut tadi saya pergi ceramah, saya pergi melukis, mengadakan pameran di luar negara. Dan banyak ada satu soalan yang berkesan. Bila saya tanya, adalah forum, saya buat apa, ada orang tanya saya satu soalan. Dia kata, kenapa di Malaysia ni kenapa sebuah parti boleh memerintah selama 54 tahun? Soalan ni saya tak ada jawab. Sebab dia kata tak ada dah di dunia ni. Sebenarnya Barisan Nasional ni parti tertua yang berkuasa. Di dunia ni dah tak ada dah parti yang setua itu. Bila tua ni selalu dia nyanyuk lah, dia biasanya kan. Kita tengok sekarang pilihan dia makin nyanyuk. Tetapi
Kita tak jawab, saya tak jawab. Dia kenapa sampai 54 tahun dia tanya, kenapa kamu membenarkan parti yang sama memerintah negara kamu selama 54 tahun? Ini satu soalan bukan pada saya juga, pada kita semua lah. Ya, pada saya semua nak menjawabnya macam mana saya tak tahu. Tetapi inilah saya nak beritahu bahawa kita perlu ubah. Ya, saya apa-apa sajalah, semua apa saja yang kita buat kita perlu ubah. 54 tahun ni satu rekod yang sangat lama. Dalam internet dia kata UMNO sekarang ni memegang rekod kencing paling lama. Ada awal-awal internet bukan saya cakap. Kencing paling lama 54 tahun tak berhenti kencing. Ini memang paling lama lah saya katakan. Jadi kita tengok ya, kita tengok kita ni dilahirkan untuk ditipu. Kita di Malaysia ni, orang Malaysia ni dilahirkan untuk ditipu. Ditipu saja. Kita tengok kita hari-hari. Siang kita ditipu Utusan Meroya, malam ditipu TV3, tengah-tengah malam ditipu Big Mama, esok pagi ditipu oleh suaminya. Macam-macam penipuan. Jadi kita tetap mengekalkan kerajaan. Kita tengok ya, kalau kita tahu, saya nak bagi contoh ya, betapa kita ni kena tipu ya. Petronas bagi dekat kita, bagi kat kerajaan ni setahun berapa banyak? 100 bilion bersih. 1 bilion bersih. Ini bukan bersih kuning ni. 1 bilion net bersih. Tetapi ni 1 bilion ni, tuan-tuan pernah tengok tak 1 bilion ni? Pernah tengok 1 bilion tak? Tak pernah. Saya pun tak pernah. Memang kita tak akan tengok. 100 bilion ni kalau kita nak suruh lembu Syarizat tu bawa, seekor lembu bawa satu kes ya. Saya ingat 10,000 lembu Syarizat pun tak cukup bawa 1 bilion ni. Memang banyak. Dia ambil dari Petronas 100 bilion setiap tahun. Tetapi apabila nak kenaikan harga minyak, dia kata tak ada duit nak bayar subsidi. Jadi kemana pergi 100 juta itu, 1 bilion ni? Kemana pergi? Hantu raya telan. Hantu raya. Ya, kita tengok rasuah di Malaysia ini sangat parah. Dulu ni saya ada buat satu kartun ni. Kartun ni sangat popular di Paris. Saya tak main lah ni kampung-kampung lewat ada di Paris ya. Bila saya buat persembahan di Paris, banyaklah saya tunjuk. Tapi kartun ini mereka cukup suka. Saya buat rasuah di Malaysia. Rasuah di Malaysia dulu dia masih sembunyi-sembunyi di bawah meja dulu. Kemudian dia berkembang kepada rasuah di atas meja. Sekarang ini sekali-kali dengan meja pun dia ambil. Itu rasuah dia. Boleh tunjuk betapa teruknya rasuah di Malaysia ini. Tak dapat diselesaikan dah. Tetapi saya nak ingatkan kita bahawa ini peluang kita nak ubah. Kerana apa? Saya nak petik satu pepatah Arab. Tadi Paris ni Arab lah. Ya, satu pepatah Arab. Pepatah Arab ni cukup popular dan sangat layak digunakan di Malaysia. Kata pepatah Arab ini, kalau seorang itu menipu kita pertama kali, itu orang tu jahat. Ya wajar lah ya orang tipu kita orang jahat. Tapi kalau orang yang sama tipu kita kali kedua, kita bodoh. Bodoh tak? Mengaku bodoh. Ada mengaku okey. Ini sekarang ini kita bukan ditipu 2 kali. Bukan 20 kali, bukan 200 kali, bukan 2,000 kali. Bukan 20,000 kali. Kita ditipu setiap hari selama 54 tahun. 54 tahun ini bersama dengan 648 bulan. Dan bersamaan dengan 19,440 hari kita ditipu. Saya belajar hisab ke? Mungkin lagi juga. Jadi kita ditipu. Jadi kalau orang tipu kita 2 kali, itu kita bodoh. Tapi kalau ditipu 54 tahun ini, kita bukan bodoh, tetapi sangatlah bodohnya. Bodoh teramat-amat bodoh orang Malaysia. Selama 54 tahun membenarkan diri mereka ditipu.
Kalaulah ada satu persatuan ya, satu contohnya lah ya, ada satu persatuan di dunia ini yang dinamakan Persatuan Orang-orang Bodoh Sedunia. Apalah contohnya ditubuhkan satu persatuan orang-orang bodoh sedunia. Orang Malaysia mesti telah dipecat dari persatuan ini. Mesti. Dan terus apa? Mesti dipecat. Kerana mereka telah memalukan orang-orang bodoh sebenar. Orang-orang bodoh yang tidak berdosa. Mereka telah memalukan. Kerana mereka bukan bodoh, tapi rakyat Malaysia ni bodoh teramat-amat bodoh. Jadi ini tak boleh diterima oleh mana-mana persatuan bodoh. Tapi saya tak masukkan yang ada di sini. Yang ada di sini ini tidak. Penyokong-penyokong Pakatan Rakyat itu tidak bodoh, tapi pandai sepandai-pandainya. Itu Pakatan Rakyat. Tapi yang menyokong lagi ini memang betul. Ditipu macam ni. Tipu hari-hari masih sokong. Sampai time tetap sokong racing. Kena kencing hari-hari, sokong racing hari-hari. Macam mana kita jawab kan? Macam kena kencing tak boleh sokong racing dah. Ya tak boleh sokong. Kita kena buat perubahan. Saya tengok masa dulu lah. Ya ada masa tak? Okey. Sebab saya nak bagi laluan kepada kawan saya. Kita tengok penipuan ni sekarang banyak. Baru-baru ini highway disebut oleh Cikgu Double RM tadi, highway. Sebuah highway dibina daripada Taiping Kuala Kangsar. Taiping ke Kuala Kangsar dengan harga kos 7.2 bilion. 7.2 bilion. Harga sebenar jika dikira kos highway yang sama dibuat di China dan India hanya 3.4 bilion. Jadi 3 bilion lebih lagi rasuah. Ya. Dan kerajaan bagi pada syarikat ini untuk mengutip tol 60 tahun. Kutip tol 60 tahun. Jadi siapa bayar tol? Siapa bayar tol? Kita lah bayar tol. Jadi kerana kita ini bodoh sebodoh-bodohnya. Jadi kita bayar, mana sekarang ni kita bayar kepada rasuah mereka. Kalau dia nak guna duit dia untuk rasuah, silakan. Tapi jangan guna duit kita untuk makan rasuah dia. Ini contoh. Jadi kita tidak boleh benarkan benda ini berlaku. Kita buat apa saja. Saya melukis kartun, saya lukis 2-3 minit. Kita buat apa saja. Semua orang mesti lakukan apa saja yang termampu mengikut kemampuan sendiri. Saya melukis kartun, tuan-tuan mungkin tak boleh melukis kartun. Bukan mungkin, memang tak boleh lah. Kalau tidak dah lama dah tuan-tuan melukis kartun, saya tak boleh cari makan. Saya minta dia menyanyi. Dia menyanyi. Saya minta dia terus menyanyi. Dulu kan lagu-lagu dia tahu lagu dia popular apa? Berpaut di dahan cinta. Saya pun minat dia dulu. Betul lagu dia? Aku berpaut di dahan cinta. Itu dia. Sekarang ni tukar. Saya minta dia tukar sikit. Aku berpaut di Pakatan Rakyat. Masih mengharap Putrajaya. Betul lagunya. Tapi kita buat, kita teruskan. Jadi jangan kata ini soal ahli politik saja. Ya, semua orang kita mesti lakukan yang termampu. Lakukan apa saja, melalui demonstrasi, melalui apa-apa saja. Kita tengok sekarang ini yang paling kalau kita enggak ini berperang lah ya. Kita ni perang. Memang perang. Dia tak ada ampun dah sekarang ni. Mana kata ini memang perang. Kalau kerajaan nak marah lah, tapi ini perang. Dalam perang kita kena ada orang panggil saluran-saluran atau dimensi-dimensi. Yang kerajaan takut bukan orang macam saya ni. Dia tahu. Ni Rasuki ni orang tahu. Dia ni pergi gerakan ke mana semua orang tahu. Yang dia takut macam-macam saudara ni. Yang berjuang dalam senyap. Depan, ya cik, ya bos, ya datuk, tak apa. Isi orang UMNO kita isi. Dah dapat 500 saya ambil. Tetapi dalam hatinya, itu yang lebih bahaya. Dan sama bahayanya dengan orang-orang politik itu.
Cuma tuan-tuan lebih selamat, dia tak tangkap tuan-tuan. Yang dia tangkap ni macam saya. Buku saya semua dah dia, buku kerajaan dah haramkan 7 buku saya. 7 buku komik saya. Alasan yang diberi, ini dia. Alasan yang diberi oleh kerajaan adalah buku-buku saya, kandungan buku saya ini mengancam keselamatan negara. Mengancam keselamatan negara ni. Dia ada dekat sekarang, saya tengah cabat di mahkamah. Minggu lepas dia polis datang bagi tahu buku-buku saya ini menghilangkan kepercayaan orang ramai terhadap polis, terhadap mahkamah, terhadap SPRM. Ni buku ni, baca buku ni boleh menghilang kepercayaan orang ramai. Saya jawab, nak hilang macam mana, kepercayaan tak ada. Dia boleh hilang, dia boleh ada. Benda tak hilang ada, macam mana? Tapi kes tu akan diputuskan 23 Mei. Saya buku kena rampas, buku kena haram. Kilang-kilang yang cetak buku saya kena serbu. Pekedai-pekedai diugut. Ofis saya dekat Brickfield tu memang selalu kena serbu. Kalau online, pejabat-pejabat online, ruang pejabat untuk disewa. Saya kena tulis ruang pejabat untuk diserbu. Ada khas dekat situ. Memang kena selalu lah, polis lah, KDN datanglah, apa saja. Jadi saya kata saya berjuang melalui kartun. Ya, saya pergi dekat London baru ni, pameran saya to fight through kartun, berjuang melalui kartun. Jadi kenapa kita kena berjuang melalui kartun? Kerana kerajaan ini adalah kerajaan kartun. Kerajaan kartun ni, kartun dia lawan dia. Ya? Jadi buku-buku saya ni 7 haram, 2 makruh. Ada 2 makruh. Jadi kalau yang haram ni, yang haram ni, kerajaan haram, kita kena halal lah ya. Jadi kalau ada masalah boleh lah, saya boleh tanda tangan pada malam ini. Saya itu saja saya nak sampai kepada malam ini. Cuma saya ingatkan nak tengok semua muka-muka ini 28 bulan. Boleh? Boleh ya? Boleh. Mesti ada 28 bulannya. Kalau banyak ni saja pun saya percaya tak sampai 10% yang begini. Pergi ya, pergi. Okey, jangan takut, kita ini adalah penipuan-penipuan. Saya kata terlalu banyak, kita kena pergi. Dan saya cakap dengan Tuan Haji Suki dari inilah, kita pun semua setuju, kali inilah peluang kita betul-betul, ada betul-betul peluang untuk tawan Putrajaya. Saya pun dah tak larat berceramah tempat-tempat bawah kemah jadi dah. Bawah kemah ni kita ceramah dengan ikon pula. Jadi kita mesti dapatkan Putrajaya. Supaya bukan untuk kita, Putrajaya ini kita tukar kerajaan untuk generasi akan datang. Untuk membina sebuah negara Malaysia yang baru. Ibaratkan UMNO sekarang ni. Okey, saya ambil 2 minit lagi ya. Saya tak tahu nak habis pula dah. Saya tulis supaya. Dia okey. Kita tengok kes lembu. Lembu duduk di kondo. Itu tanda-tanda akhir kejatuhan UMNO lah. Tanda-tanda akhir kiamat ni dia macam-macam. Tapi tanda-tanda akhir kejatuhan UMNO benda-benda pelik berlaku. Lembu duduk di kondo. Kita tanya soalan mudah. Kenapa Najib tak boleh tangkap Syarizat? Kenapa dia tak boleh tangkap? Saya ada jawapan dia. Kenapa dia tak boleh tangkap. Satu hari dia panggil Syarizat. Ijat, masuk. Ini raspah je ni, teruk dah ni, kecoh ni, pembangkang semua ni. Saya nak you letak jawatan, saya akan dakwa kamu. MACC, polis semua akan tangkap kamu, masuk dalam. Ijat kata, baik Datuk Seri. Takkan saya seorang. Saya 250 juta saja. Datuk Seri 500 juta. Kalau saya masuk 5 tahun, Datuk Seri masuk 10 tahun. Jom kita resign sama-sama, duduklah penjara sama-sama. Tak boleh selesai. Kerana begini tak boleh selesai. Jadi kita ibaratkan Malaysia ni lah satu kumpulan benang kusut yang sebesar ni lah. Padang tu, benang kusut. Kusut tak tahu nak macam mana puncak, tak tahu. Tak akan ada apa-apa berlaku. UMNO dah sudah sampai ke tahap tepu. Jadi kita perlu kalau kita cuba nak adjust benang ni juga, sila-sila kita mati terperangkaplah benang tu. Lebih baik bakar benang ni, kita ganti benang baru. Ya. Saya percaya kalau kita menang Putrajaya 3 bulan UMNO pupus. Pupus dari bumi ni. Apa-apa tangga jatuh ke bangunan-bangunan dia untung dia tu saja. Orang yang sokong UMNO dijangka mati mengejut.